Ujian aku kan, sampai aku boleh faham apa tau, kenapa orang nak bunuh diri. Aku boleh sampai tahap macam tu. Oh, macam gini agaknya feel apa orang bunuh diri, nak bunuh diri tu kan, macam mana dia punya struggle of life tu. Oh, baru aku faham. Tapi aku jauh lah nak bunuh diri tu, memang jauh lah. Kita ada iman kuat juga kan. Baik, Assalamualaikum. Topik kali ni aku nak cerita pasal kesilapan aku lah dalam berdoa. Sebenarnya hari Arafah ni kita cerita pasal doa lah. Aku selalu doa apa tau dengan Tuhan kan. Memang every lepas solat memang ni doa aku. Antaranya lah, doa panjang tapi antaranya lah, berikanlah aku kekuatan dalam menempuh segala dugaan yang kau berikan. Memang itu ayat aku kan. Berikanlah aku kekuatan. Tapi sekarang aku dah tak doa gitu dah. Aku nak cerita apa? Berikanlah aku kekuatan dalam menempuh segala ujian yang kau berikan kepadaku. Macam itulah doa aku. Lepas tu aku doa macam itu tau. Lepas tu no wonder lah aku diuji kan. Sebab aku nak diberikan kekuatan tu. Ujian-ujian yang aku dapat ni kan, macam-macam guys. Tak payah cerita lah, tak payah cerita. Ni aku dengan Tuhan je tahu kan. Sometimes aku tak cerita kat semua orang lah. Aku tak cerita kat, untuk ujian ni aku tak cerita kat family. Untuk ujian ni aku tak cerita kat kawan, tapi aku cerita kat family. Ada macam itu. Mungkin wife aku tahu semualah. Dengan wife aku tak berahsia wife aku mungkin tahu semua. Wife ni dia macam kita punya pelengkap. No, sepatutnya rahsia lah kan. Tapi ujian tu banyak guys. Sebab aku rasa aku salah dalam berdoa tu kan. Tuhan nak bagi kau kuat ni, dia kena uji dulu kan. Aku pula nak kekuatan. Aku pula nak kekuatan. Memang kena uji dulu kan. Uji kau-kaunya. Ujian aku kan, sampai aku boleh faham apa tau, kenapa orang nak bunuh diri. Aku boleh sampai tahap macam tu. Oh, macam gini agaknya feel orang bunuh diri, nak bunuh diri tu kan. Macam mana dia punya struggle of life tu. Oh, baru aku faham. Tapi aku jauh lah nak bunuh diri tu, memang jauh lah. Kita ada iman kuat juga kan. Tapi aku boleh faham lah. Aku boleh faham. Dengan ujian aku tu aku boleh faham. Oh, macam gini agaknya kalau orang nak bunuh diri. Macam gini agaknya rasa yang dia rasa. Rasa down, rasa sangat teruk, apa semua tu kan. Ni aku sharing ni bukannya nak cerita buruk aku ke, aib aku ke. Tapi sharing sekadar perkongsian. Kalau kau rasa perkara yang sama, InsyaAllah ada jalan keluar. Janganlah buat perkara-perkara buruk, bertatu lah bagai kan. Tapi kalau diuji, sabar je lah kan. Tapi aku ingat balik ayat aku, ayat doa aku macam itulah. Yang tadi tu aku sebut, berikanlah aku kekuatan dalam setiap ujian. Memang orang uji kau-kaunya kan. Dan kau yang minta, aku yang minta benda tu. Tapi Alhamdulillah, dengan kekuatan tu kan, aku fearless. Fearless tu macam mana? Aku uji lah apa pun datang, aku gini kan aja. Kita gini kan aja. Sebab ujian yang lepas tu memang macam-macam datang kan. Sekarang aku lebih kuat lah. Datang lah apa pun, sebab tu aku boleh berani cari hantu. Sebab hantu pun kalau datang aku gini kan aja. Dia ada bagus, ada pro and con. Tapi kau kena rasa sakit dalam ujian tu. Sakit ya. Dan aku boleh faham kenapa sampai orang bertatu apa semua tu. Kadang-kadang kita bash orang ni, tapi itulah, kadang-kadang bash orang tapi kita tak faham apa yang dia lalui kan. Tak faham, kita tak faham, kita tak payah judge orang, betul tak? Kadang-kadang ada pakar-pakar motivasi apa semua, kau sendiri tak pernah lalui. Melainkan ada satu speaker motivasi Indonesia dia pernah cerita nak pernah bunuh diri. Lepas tu sekarang dia berjaya. Yang tu kalau orang macam tu kita boleh dengar, sebab dia pernah ada experience tu kan. Dia pernah ada perasaan tu, so dia boleh bercerita lah. Dia boleh bercerita benda tu, kita boleh dengar lah pengalaman dia tu. Ni ada orang minta maaf cakap. Kau kaya, bapak kau kaya, lepas tu pula ambil degree ambil degree apa semua, pakai duit bapak kau apa semua, tak ada pernah masalah. Nak beli pen pun duit ada kan. Ada orang belajar nak beli pen pun susah, tahu tak? Ya, ni pengalaman hidup orang kan.
apa ni, lepas tu bila dah belajar yang orang ni lah, orang kaya ni kan, apa, lepas tu kau jadi katakanlah pegawai psikologi apa kan. Macam mana kau boleh jadi pegawai psikologi? Tak apalah, kau memang belajar teori, tapi kau sendiri tak pernah selami perasaan orang yang nak bunuh diri lah. Katakan kau boleh cakap lah apa, jangan bunuh diri, istighfar lah, whatever ikut kau punya panduan buku kau tu kan. Tapi guys, kau sendiri tak ada rasa tu, kau takkan dapat empati yang betul lah kan. Aku kalau ada orang buat benda bodoh ke, bertatu ke apa, aku tak judge dia orang, sebab kita tak lalui guys apa yang dia lalu kan. Kita tak lalui, lepas tu kita main cakap je, janganlah kalau engkau diuji kat tempat dia, tantang kau lagi teruk. Tantang buat tatu kat muka. Tak adalah, contoh lah. Tak, betul lah. Melainkan, yelah, ujian orang lain-lain guys. Bila uji hati orang lain-lain, hati orang ada yang tak kuat kan. Janganlah kita rasa bangga sangat sampai macam iblis lah, macam Azazil kan. Bangga sangat dengan apa, dia punya kehebatan. Ujungnya apa kan? Ujungnya melawan Tuhan. Kita kadang-kadang tak, dia cerita dia ramai yang kecam apa semua. Tapi aku bukannya nak support si Tatu tu pun, aku pun tak berkenan juga. Okey, tu je setakat ni konten Code 21. Aku punya cakap mungkin lepas lah, tapi yang mana faham lah. Aku ambil sebab kalau nak buat konten, nak bagi semua orang suka kat kita, tak boleh. Dia akan tak jadi. Nabi pun ada orang tak suka kat dia. Nabi yang punya baik tu pun ada orang tak suka kat dia kan, tak suka kat baginda. Nabi yang punya baik tu kan. So aku ni mungkin dengan cara aku, tapi insyaAllah lah dia akan, walaupun seorang aku dapat bagi yang faham apa yang aku cakap ni, tak apalah kan. Aku tak harap. Zaman sekarang ni aku dah tak harap. Dah tak harap dah apa benda, apa yang aku buat ni nak dapat pujian ni, dah tak harap lah. Aku bukan zaman tu, zaman 20-an tu dah berlalu. Zaman 20-an kita nak buat something, nak dapat something. Tak, zaman sekarang nak buat kan. Apa, untuk kepuasan diri je, tak ada nak dapat reward ke apa. Sama macam channel YouTube ni lah. Kalau tengok kan sendu, memang sendu kan, apa ya, tapi tak apa. Memang kalau aku cakap dengan diri aku sendiri, kalau tak ada orang tonton pun tak apa kan, aku nak bercakap. Kepada yang panas telinga, terasa ke apa, minta maaf. Ataupun tak, sebenarnya minta maaf lah. Aku minta maaf lah kepada yang terasa. Tapi at the point sebenarnya ni semua untuk pengajaran. Apa yang aku cerita ni pengalaman aku, pengalaman orang lain yang aku ceritakan ni semua. Sebenarnya kalau cari pengajaran, dapat pengajaran. Kalau just nak mengutuk aku kan, mulut lepas apa semua kan, terasa tersenggol ke apa, minta maaf lah, minta maaf. Itu sendiri punya penilaian lah. Aku yakin ada yang, bila aku punya jiwa ni, ada orang akan sokong aku. Aku yakin aku ada penyokong. Tapi aku bukannya harapkan sokongan semua orang lah. Tu je untuk konten Code 21 ni. Yang mana faham lah, yang mana tahu lah, yang mana kenal aku tahulah aku macam mana. Kadang-kadang kawan baik aku, dia orang tak kenal Faiz sebenarnya. Bukan nak cerita baik sendiri lah, tapi yang mana cerita. Assalamualaikum.